Kantoi ya, bukan kita orang yang kantoi kan. Tapi tak tahu siapa yang kantoi kan. And then budak 2 orang member aku ni, dia pergi kejar. Aku dah cakap awal-awal, aku dah brief team leader aku dah brief. Tugas kat kita kat sini sebagai mata and informer, bukan jadi first person to bukan take hero action. lah, maksudnya jangan jadi bukan hero first person take action, bukan. So kita jadi, bila kalau blow ke apa ke, kita jadi orang biasa je. Kita kalau kena tahan dengan polis tu, kita angkat je tangan macam biasa, macam orang biasa. Jangan orang tak tahu kan. So member aku ni 2 orang ni, dia jadi eager sangat. Dia nak pergi kejar target tu, lari pintu belakang. Bila lari kat pintu belakang, bila dibuka aja pintu grill belakang tu, anak-anak buah orang ni, yang target ni dah standby dengan rifle NF16. Kena lah. Member 2 orang ni, seorang kena 6 butir peluru, yang seorang lagi kena 7 butir. Lepas tu yang aku tamat kat situ. Tamat di situ. Memang meninggal time tu juga. Yang satu butir memang kena kat halkum, yang seorang lagi 1 butir kena kat biji mata belah kiri. Memang pecah habis lah. Sebab keluar dia terus habis.